universiti ni, hostel perempuan, kolej, kebiasaannya kita pasti akan dengar pasal cerita-cerita hantu, cerita-cerita seram, cerita-cerita gangguan ataupun kerasukan di kebanyakan hostel-hostel ataupun asrama pelajar perempuan. Ini adalah cerita salah satu yang terjadi juga ke atas diri Nora pada waktu itu. Okey, ceritanya bermula macam ni. Pada waktu itu Nora sedang membuat kerja pada waktu malam. Okey, dalam around pukul 11. Dalam around pukul 12 ke pukul 1. Okey, biasanya bilik Nora ni, okey, dia selalu malam-malam dia memang akan biasa panas tau. So kita orang perempuan ni, disebabkan bilik Nora menghadap belakang tu hutan, Nora lebih suka malam-malam buka tingkap luar-luar so that rasa macam angin malam tu sejuk lah kan. So malam tu nak dijadikan cerita, pada waktu tu Nora tengah buat kerja, and then dalam pukul 1 something macam tu memang tingkap bilik buka seluas-luasnya lah pada waktu tu. Okay, so angin kuat waktu tu. So kita orang tengah buat kerja, okay, buat assignment waktu tu. And then after buat assignment pun habis dalam pukul 1 ke 2 pagi macam tu. Okay, kita orang layan movie sekejap dalam half an hour macam tu. And then lepas tu, waktu tu lah memang tiba-tiba kami terdengar satu bunyi macam macam tu. Dia macam bunyi seolah-olah macam benda mengilai, tapi bunyi tu seolah-olah macam benda tu depan mata kita tau. Benda tu, okey, bunyi tu memang sangat kuat, sangat-sangat kuat. Waktu tu Nora tengah tengok cerita dekat laptop, and bila tiba-tiba bunyi tu datang bersuara, okey, dan kuat sampai macam tu, memang time tu semua rumah memang meremang habis time tu. So memang tak sangka boleh tiba-tiba ada suara tu mengilai sekuat-kuat hati, macam seolah-olah benda tu ada dekat tingkap Nora. Okey, maksudnya berdepan betul-betul je dengan Nora tentu. So